saya ada sciatica lah. Abang ada sciatica lah. Akak pun ada sciatica lah. Apa sebenarnya sciatica ni? Sciatica ni adalah kes di mana terdapat impingement ataupun tekangan ataupun himpitan pada saraf. Kebiasaannya berlaku pada L5, L4, S1. Okey, so macam mana himpitan ni boleh berlaku? Himpitan ni berlaku atas pelbagai faktor ataupun pelbagai kondisi. Salah satunya adalah seperti slip disc. Okey, slip disc di mana berlakunya himpitan bila terkeluarnya di belakang ini, bila terkeluar bubble di belakang ni, so dia akan himpit pada bahagian saraf. Okey, so bila himpitan tu berlaku, dia mewujudkan tekanan pada sciatic nerve yang menyebabkan kita rasa tak selesa pada bahagian kaki, bahagian punggung, bahagian belakang betis dan belakang peha. Okey, selain daripada tu, ada lagi kes-kes lain yang menyebabkan masalah sciatica. Antaranya seperti masalah degeneratif, kita punya tulang semakin rapat, ataupun masalah di mana saraf ni, area ni semakin mengecil yang menyebabkan himpitan pada bahagian saraf itu sendiri. So, antara punca kenapa berlakunya sciatica ni adalah disebabkan oleh, macam saya kata tadi, slip disc ataupun bulging disc. Maybe disebabkan oleh kita punya lifestyle. Cara kita kerja, kita banyak duduk, kita banyak berdiri, faktor umur. Dan ada juga kes yang melibatkan pregnancy yang menyebabkan sciatica, iaitu himpitan pada sciatic nerve itu sendiri. Okay? So, kalau korang perlukan maklumat lebih lanjut tentang sciatica, make sure untuk follow kami. Okay, thank you. Bye-bye.